أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semua, sudah ready untuk sesi Al-Fatihah. Disebabkan suratul Fatihah ini adalah surah yang masyhur dan namanya pun Fatihah, ya, pintu tu masih lagi maftuhah. Tolong sakr hadal bab al-maftuh. Sit down mushidat. Barakallahu fikum. Ya, هذا مفتوح، هذا مفتوح، هذا مفتوح، هذا مفتوح. مكيف مفتوحة، مكيفة مفتوحة. مكيفة apa makna mukayifah? Dah tunjuk dah pun. Dah bagi tahu dah pun jawapan. Aircon. Aircon. Mukayifah. Kan? Mirwahah maftuhah. Kipas. Bab ma maftuh. Alhamdulillah. Kitab maftuh. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Dalam suratul Fatihah untuk sesi kali ini, sesi Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ibu-ibu tengok muka surat yang saya ada letak doa. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cuba baca tengok. Start daripada bismillah tu. Okey, buka muka surat yang ni ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mandum. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu tarik mat tu lebih pada 2 harakat. Tak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut betul-betul. Saya dah tunjuk jari tadi kira kan. Kita kata 2 kiraan, 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, dimaafkan lagi. Tunggu sekejap ya. Ikut saya baca betul-betul tau. Tiru sebiji macam saya baca tau. Qala rabbishrah li sadri. Okey, masa saya baca tengok mulut saya. Masa ibu-ibu baca baru tengok dekat sini. Tengok betul-betul pergerakan mulut saya. Qala rabbishrah li sadri. Tu yang tak tengok mulut saya tahu. Sebab apa saya tahu dia tak tengok mulut saya? Yang pertama dia buat ra. Harfu ra dimuncungkan. Jangan muncung. Tidak ada munculkan untuk huruf ra. Kan? Huruf qaf dah jadi dah. Kemudian huruf ba dia tekan bibir mulut dia. Rabb. Itu tak nak. Jangan ketat bibir mulut. Ketat bibir mulut tu macam tekan bibir mulut tu macam nak bagi pecah. Rabb. Yang tu tak nak. Okey? Mursyidat, hari ni ramai orang ketat bibir mulut. Saya jenuh cerita. Ya? Baik.
Tengok sekali lagi mulut cik. Qala rabbi shrah li sadri. Okey, perkataan Rabbi. Pegang ba tu betul-betul. Jangan muncung. Ibu boleh letak jari kat sini. Macam cik buat ni. Jangan letak jauh-jauh, tak rasa. Kena letak betul-betul dekat bibir mulut. Nak rasa kat mana yang kita duk. Yang tu tak nak. Kucuk-kucuk bibir mulut tak nak. Sebab semua kena buka mulut sahaja. Qala rabbi shrah li sadri. Kenapa kena tengok mulut saya? Makhraj. Makhraj tu dia tak nampak sangat pasal di dalam mulut kan. Yang hak luar-luar tu nampak lah lagi. Pergerakan mulut lagi. Asyik sebut benda yang sama je tapi jalan cerita berbeza. Makhraj, tempat keluar huruf. Ikut pergerakan mulut, tengok pergerakan bibir. Kan sama? Lagi? Sifat huruf pula. Ya salam. Sifat huruf lagi? Supaya baca dengan betul lagi. Semua tak kena ke jawapan tu. Sebab talaqi musyafahah. Talaqi. Apa talaqi musyafahah tu ibu-ibu? Ikut huruf le. Kan? Talaqi musyafahah kita kata mengikut panduan mulut guru. Talaqi min famil muhsin. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Baiklah ibu-ibu semua. Tengok mulut cik sekali lagi. Bismillah ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri. Bila saya sampai huruf shin, saya panjangkan bunyi shin, saya lepaskan suara shin. Satu lagi huruf ha. Tanda. Tanda kan? Waktu ni tengok buku. Okey, pada huruf shin dan juga huruf ha, saya panjangkan suara pada huruf tersebut, iaitu suara huruf shin dan juga suara huruf ha. Kenapa saya panjangkan?